ASB bukanlah instrumen yang paling menguntungkan. Mungkin ada tuan-puan yang tak setuju dengan saya, tapi tuan-puan kena tahu, ini faktanya. ASB bukan lagi instrumen pelaburan yang paling menguntungkan, tetapi ialah pelaburan yang paling selamat kerana mempunyai risiko yang paling minim. Dividen ASB sekitar 5% hingga 6% setahun secara purata tu bukan lagi sesuatu yang kita perlu bangga-banggakan. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab bila saiz dana terlalu besar, ekonomi berubah dan pulangan pelaburan yang lebih mencabar. Sekarang cuba kita bandingkan prestasi ASB dengan emas. Apabila dunia berdepan risiko perang, krisis bank-bank dunia, hutang Amerika yang melonjak, mata wang yang susut nilai, maka tahuilah emas akan melonjak. Ini bukan teori, ini adalah realiti yang kita kena hadap. ASB bergantung kepada prestasi, ekonomi dan pasaran tempatan. Emas pula, emas adalah aset global. Saya bukan suruh tuan-puan keluarkan semua duit ASB tuan-puan dan melabur emas. Tidak. Tetapi tuan-puan perlu sedar bahawa kalau bergantung kepada satu instrumen pelaburan saja, ia adalah risiko yang tersembunyi. Kalau objektif tuan-puan menabung dalam ASB untuk simpanan saja, maka ia adalah keputusan yang bijak. Tetapi kalau objektif tuan-puan nak melindungi nilai kekayaan tuan-puan dan melawan inflasi, emas adalah aset yang lebih berbalut.